Assalamualaikum and hi korang semua. Kali ni aku nak share trip hiking aku 2 hari 1 malam di Gunung Selipat Betong, Thailand. Make sure korang kena ada pasport ya, baru boleh naik. Aku pergi under trip budget pada 26 dan 27 April bulan lepas. Total cost per head adalah RM380. Tak termasuk duit 4 wheel, siapa yang tak nak hiking, duit makan breakfast ataupun juga duit shopping. Ikutkan 1000 baht dah cukup bawa duit belanja ke sana. Paling-paling pun shopping dekat 7-Eleven. Kita orang masuk Thailand melalui exit tol Kuala Kangsar pada pukul 5.30 pagi hari Sabtu waktu Thailand. Baru dekat immigration Thailand. Pumpang-pumpang 6.30 baru settle immigration. Pukul 7 pula kami dah bergerak ke base camp Anasia untuk letak beg. Sekitar jam 8 pagi kita orang tiba di kat base camp Anasia. Sampai sini kita orang memang letak beg sahaja. Kemudian kena keluar balik dan tunggu tuk-tuk untuk ke skywalk. Jam pukul 8.45 kami tiba dekat skywalk. Skywalk ni adalah tempat di mana salah satu daya tarikan dekat Betong tau. Di mana korang boleh saksikan panorama yang sangat indah dan boleh nampak awan kapet dekat atasnya. Boleh jalan-jalan, dia ada banyak pot untuk OOTD. Nanti korang akan diberi stoking kalau nak naik ke atas. Sebab kat atas ada cermin. Hampir 1 jam jugalah kita orang diberi kebebasan untuk lepak dekat skywalk. Lepas tu kita orang bergerak breakfast dekat kedai 32. Bila masing-masing dah kenyang makan, pukul 12 tengah hari kita orang bergerak ke air terjun Raja 9. Kat sini korang boleh nikmati pemandangan air terjun yang cukup indah. Kakak memang excited Siapa nak mandi boleh mandi, tapi aku ambil gambar je lah. Cantik kan? Sangat cantik weh. Selesai sudah menikmati pemandangan air terjun, kita orang kembali ke base camp Anasia untuk siap-siap untuk pergi hiking pada pukul 2 petang. Bawa barang yang perlu saja. Saya kata baju tidur and then toiletries dan juga baju hiking untuk esok. Tu saja. Orang hiking pun akan naik 4 wheel, tapi dia akan ditempatkan dekat starting point yang untuk dia naik itulah. Aku memang gerak random saja dengan kenalan. Kat sini aku jumpa mostly adalah adik-adik yang join. Memang semangat lah diorang ni. Perjalanan untuk ke base camp mengambil masa 1 hingga ke 2 jam. Bergantung pada pace masing-masing lah. Dia punya jarak adalah 2 km sahaja. 2 km sahaja, tapi aku mencungap jugalah naik. Sebab ni first trip selepas kaki aku patah. Dia punya trail perjalanan tu sangat santai. Ada yang landai, ada yang dia tak terlalu curam tapi mendaki. Mendaki tu ada sikit, lepas tu landai balik, lepas tu daki sikit, lepas tu landai balik. Dia macam naik Bukit Pau, senang cerita. Perjalanan dia agak jauh. Tahu-tahu dah sampai. Muka kepenatan gila dah sampai ni. Alhamdulillah lah, aku sampai sejam jugalah. Ambil masa sejam untuk sampai ke base camp. Sampai base camp, cari kemah and then partner aku dengan kawan member. Ni cantik kan tempat dia. Jumpa pula kucing kuat famous dekat Betong, Thailand. Korang kalau naik selipat ambil gambar dengan dia. Dia kucing cat white tapi comel lah. Waktu kami sampai dekat base camp, waktu tu memang dah bunyi guruh dan nak hujan. Rupanya malam tu memang hujan. So sempatlah kita orang bakar BBQ sebelum masing-masing lepak dekat kemah je. Tak ada pun stargazing malam tu sebab dah hujan. Aku pun pukul 10 malam dah tidur dah. Pukul esokkan harinya nak sampai ke puncak tu ambil masa 15 minit je dari base camp. Semalam petang tu dah tengok sunset kan. So pagi tu lepas je solat subuh memang terus naik ke atas. Tengok atas memang cantik weh. Berkepuk-kepuk awan. Tapi itulah kabus pula. Korang jangan risau pasal makan. Sebab kat sini makan mewah gila. Sambil menikmati kopi. Tengok Imun minum kopi sekali. Lawakan Gunung Selipat, korang kena pergilah dengan trip budget ni. Best gila. Diorang punya trip memang santai-santai saja. Why kami berbaju raya? Sebab that one hari last raya. Hari last raya pada tahun 2025. So kita orang pakailah baju kurung ataupun baju Melayu. Sebelum masing-masing turun ke bawah, kita orang sempat bervelocity beramai-ramai. Seramai 42 orang join. Semua orang memang kau team punya. Okay lah, see you next trip. Bye-bye.